Assalamualaikum. Kamu sedih no teman tengok cerita ni. Mohlah kita menghayatinya. Begitulah kamu ibu gajah. Walaupun dia telah pun dipindahkan ke habitat asalnya yang jauhnya dikatakan dalam 1 kilometer daripada tempat kejadian, tetapi dia masih kembali ke jalan tempat anaknya dilanggar. Sedih no kamu. Macam mana ya seekor binatang yang merasai begitu kehilangan anaknya, seperti ada perasaan yang begitu mendalam dalam diri ibu gajah ini. Itu yang sedih teman kamu. Ada juga kisah apa ini yang berlaku ya. Bayangkan bagi yang kehilangan ahli keluarga, contohnya dalam kemalangan yang melibatkan anggota FRU. Bayangkan macam mana mereka menghadapi saat-saat kehilangan anggota keluarga seperti ini. Begitu jugalah ibu gajah ya. Ada nampak anak saya ke? Lebih kurang apa itulah agaknya ditulis di dalam perkongsian Wafi Zulkhairi ni. Dia kata Mama Lia ni datang semula ke lokasi anaknya yang dilanggar itu, meskipun dia sebenarnya telah pun dipindahkan jauh lebih kurang 1 kilometer daripada kawasan tersebut. Anaknya dilanggar di Jalan Raya Timur Barat di kawasan Jeli. Mati anaknya, tapi mungkin pada ibu gajah ni dia tak dapat nak menerima apa yang telah berlaku. Ada juga yang mencadangkan gantikanlah anaknya dengan anak gajah yang lain, mungkin boleh terubat hati ibu gajah ini. Sampai ada yang komen, kesian ibu gajah ini, meraya-raya dia mencari anaknya. Sampai ada yang mendoakan, ya Allah, hilangkanlah kesakitan ibu gajah ini akibat daripada kehilangan anaknya. Ada juga yang menyangkakan bahawa mungkin ibu gajah ini dia tak memahami apa yang telah berlaku. Berkemungkinan juga kata demo mungkin dia tak tahu akan kematian anaknya, kerana mungkin anaknya ditanam, dia tak ada di situ. Dia tak memahami bahawa anaknya telah tak ada. Sebab tu dia kembali semula ke lokasi. Perit koma. Ya, kalau kita dapat memahamilah erti sebuah kehilangan ini. Itu sebab ada yang mencadangkan perhilitan, tolonglah cari anak gajah yang lain digantikan untuk menjadi anaknya, anak angkatnya ya. Itulah koma. Banyak benda yang berlaku atas muka bumi ini patut menjadi pengajaran kepada kita. Tu yang teman rasa macam nak menyanyi pula lagu kehilangan. Ku cuba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku. Kisah di antara ibu gajah dan juga anak gajah yang telah pergi untuk selama-lamanya. Bila dah nyanyi ni rasa lapar pula kamu. Mencarilah kejap kedai mamak. Mohlah kamu.